Okey. Soalan 29 Yang mana linear equation? Okey. Pernah kita belajar yang mana bukan dulu. Okey, ada kuasa 2, bukan. Ada kuasa tak tahu apa ni, pun bukan. Ni X ada di bawah, pun bukan. So, yang terakhir ialah A. Itu jawapan dia. Soalan 30. Yang mana bukan? PQ tolak 2. Okey. PQ tolak 2. P tambah 2 sama dengan Q. So, ini sama. Betul. Betul. B sama macam ni. Okay. B sama. Maaf, tergerak. Okay, sama. Sebab bila tolak 2 bawa ke sebelah kiri jadi tambah. Okay, betul. Ini betul. Ini pula kita testing nombor C. 2 P sama dengan 2 Q tolak 2. Ok, darab dulu. 2 P sama dengan 2 Q tolak 4. Ok, nak macam lain 4. So 2 P sama dengan 2Q tolak 4 bahagi 2. So P sama dengan, tak boleh potong-potong, kena pecahkan sebab tolak. Bawahnya 2 tolak 4, pecahkan 2 bawah tu. Ini teknik, kalau tolak dia kena pecahkan 2 potong, potong dengan Q. 4 2 1 2 P. Ok, sama tak? Ok, sama. Dan betul. Ini jawapan dia. Ini bukan. Ok, selesaikan yang soalan 31. Ok, bagaimana nak selesaikan? 5 6x tolak 7 sama dengan 2 3x tolak 4. Salin balik dalam 5 darab 6 30x tolak 35. 2 darab 3 6x 6x 2 darab 4 8. Ok, so nombor sama nombor, x sama dengan x. 30x 6x adalah positif, tolak 6x negatif 8 tambah 35. Sebab negatif 35 bawa sini jadi positif 35. So 30 tolak 6 ialah 24x. Hutang 8 bagi 35 atau 35 tolak 8. Kamu boleh tekan kalkulator. 27. So x adalah 27 per 24. Ok, 27 tambah 1 per 8. Tengok jawapan. Yang mana jawapannya? Ok, B jawapan dia.